Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi hari Isnin. So, setengah orang kata Isnin ni Monday sebelum, pada aku tak. Isnin okey je. So, topik aku nak cakap hari ni pasal kolam renang. Okay, kolam renang. Kalau korang perasan, korang mandi terjun pakai baju biasa, guard akan panggil kau naik atas kan, untuk keluar daripada kolam untuk boleh mandi menggunakan pakaian cotton ataupun saya cerita pakaian yang selain daripada pakaian renang. Ada setengah tempat dia benarkan sama ada pakaian renang ataupun kau pakai kain jersey. Ada setengah tempat pula jersey tak boleh, dia nak juga pakai kain renang. So kenapa tak boleh pakai baju selain pakaian khas untuk kolam renang? Sebabnya korang punya cotton, baju cotton atau baju selain pakaian renang, dia ada fiber, dia ada benang-benang yang boleh kau takkan perasan pun benda tu akan terkeluar daripada pakaian. So benda ni akan nampak waktu pool punya technician buat servis. Time buat servis tu dia akan nampak dekat dia punya pump tu dia akan nampak apa sampah-sampah yang telah termasuk. Situ pun boleh nampak rambut pun boleh nampak, benang-benang tu pun boleh nampak juga. So benda-benda gitu yang punca kepada sistem swimming pool tu boleh menjadi masalah. Jadi kalau apa tu, bila security tak bagi mandi tu ada sebab dia. Nak tahu sebab dia, nanti aku share kenapa tak boleh mandi pakai pakaian selain kolam renang.